Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eish, anak siapa ni? Astagfirullahaladzim. Siapa budak tu yang pacak-pacak motor tu? Apa, Meh? Taklah, diorang tak nampak uniform aku ni. Selamba pacak depan aku. Depan polis kot. Itulah. Kan, dia pergi pacak menggarung. Itu anak jiran aku tu. Sebelah rumah. Nanti kau tolong bagi tahulah. Tengok-tengok sikit anak. Okey. Sekarang ni. Mat. Kau free tak, Mat? Free sikit boleh lah. Sebelum aku mandi ni. Kenapa? Tak, kalau kau free aku ada benda nak tanya pasal perlembagaan ni. Boleh? Alah, Mat, kau kan profesor, Mat. Bekas pensyarah. Kau kan polis. Assistant Commissioner. Lagi tidak daripada aku. Kan? Kalau tak, macam mana kau boleh tulis kertas siasatan? Kan? Aku pun tak kerti nak tulis kertas siasatan. Kau lagi terror bab undang-undang. Aku ni tukang tulis je. Okey, kau nak minta tolong apa? Okey, sekarang ni aku kena panggil seorang pakar perlembagaan datang balai untuk dapatkan pandangan berkecuali lah dari sudut ilmiah pasal kes yang baru-baru ni. Okey. Kes Facebook Tony Puah tu pasal 3R tu. Tak tangkap lagi ke? Belum lagi. Tu yang aku nak minta pendapat kau ni. Sebelum aku panggil pakar ni, aku tak tahu nak panggil pakar mana, tapi aku nak minta pendapat kau dulu lah. Asal tak gegar je rumah dia pukul 3 pagi. Kan 3R kot, Meh. Kau gegar je. Tak boleh. Lain tu belakang kira lah semua. Tak boleh, Mat. Kena pastikan dulu kenyataan dia tu. Baru boleh kita orang bertindak. Dulu MB Sanusi kau orang boleh je buat. Itu masa Sanusi dulu tu lain, Mat. Itu dah terang-terang dah dalam ucapan dia. Memperlekehkan kredibiliti Sultan Selangor dalam urusan pemilihan menteri besar. Apa beza dengan Tony Puah sekarang ni? Apa beza dia? Tak, yang Tony Puah ni pula dia cuma tulis je kat Facebook dia. Cerita pasal undang-undang, raja berperlembagaan. So kita ambil langkah selamat untuk panggil pakar nak kaji sama ada apa yang dia tulis tu ada kecenderungan menghasut ataupun sekadar ulasan akademik yang fair je. Hasut. Lagipun dulu MB Sanusi kan dia tak bagi kerjasama. Kita orang takutlah dia tak datang ke mahkamah kan tu. Korang bimbang MB Sanusi tak bagi kerjasama? Ya. Dia MB Kedah kot. Menteri Besar Kedah. Takkan. Manalah tahu kan. Agak-agak lah pun nak bagi alasan. Mana tahu lah di luar negara ke apa. So sekarang ni kau nak aku ulas kes Tony ni? Ya, Profesor Ahmad. Silakan. Dengar Tadi kau tanya anak jiran aku yang pacak motor tadi tu anak siapa? Betul? Betul? Dia bertanya. Adakah kau tengah hasut aku untuk benci mak bapak dia? Tak ada, mana ada. Aku cuma cakap anak siapa lah tu. Kan? Biasalah cakap tengah marah memang macam tu kan. Emosi. Sorry lah, aku tak ada niat pun nak kau benci jiran kau. Okey. Kan, aku tanya je dia anak siapa. Okey, tak apa, Meh, tak apa. Aku faham. Okey. Aku pun tak rasa kau tengah ajak aku benci sesiapa. Okey, relax. Okey. Asalnya kau cuma marah budak tu je kan? Betul? Betul. Memang tu pun aku. Okey, Meh, kau nak tahu tak? Bapak aku, dia suruh aku undi Pakatan Harapan PRU tahun depan. Lah, ya ke? Kalau macam tu geng lah aku dengan bapak engkau. Masalahnya memang tak lah. Kan undi tu ikut suka hati aku lah. Betul tak? Buat apa aku nak ikut cakap mak bapak aku? Betul? Ya. Mak bapak aku tak ada hak nak tentukan pilihan aku. Baru nak Kan? Aku ikut diri aku. Mat. Bukan cakap mak bapak aku. Dap. Memang betul. Tapi kata-kata kau tu macam tengah hasut orang untuk jangan ikut cakap orang tua tau. Kau nak undi siapa tu pilihan kau. Kan? Kalau tak nak ikut cakap orang tua kau, tak payahlah cakap macam tu. Tak elok. Maknanya aku dah menghasut orang supaya jangan ikut cakap orang tua lah ni. Iyalah. Apalah kau cakap macam tu, Mat. Kau profesor kot. Takkan lah kau ada fikiran Apa macam beza aku dengan kau tadi? Pasal motor tadi. Pasal motor tadi. Aku tengah marah. Emosi aku tak stabil sampai aku tertanya kau tu anak siapa kan, macam kurang ajar. Okey. Aku pula. Kau pula tadi cakap tenang, tak ada marah. Aku rasa emosi kau pun nampak macam stabil. Kau memang berniat nak cakap macam tu. Itulah pandangan aku. Maksudnya apa? Kau ni kata polis. Cepatlah, tak payah. Cakap je apa maksud kau. Cakap. Okey, ini pandangan aku je tau. Kau nak ambil, kau tak nak ambil sudah. Okey. Kalau kau nak tulis
dekat Facebook, okay, kau kena at least duduk, okay, lepas tu type, baca balik apa yang kau tulis. Nak puas hati, baru kau tekan butang post, betul? Betul. Kalau kau boleh tulis ayat taat pada perlembagaan tapi bukan titah dengan tenang, itu menunjukkan satu proses berfikir yang sengaja. Kalau kau tulis bukan titah, okay, itu dah bukan ulasan neutral dah tu. Bagi aku tu satu percubaan yang sengaja untuk ajak orang mempersoalkan kewibawaan institusi raja. Kat sinilah orang boleh nampak elemen kecenderungan mengasut tu, seditious tendency. Dan itulah yang buat orang marah. Ini pendapat aku je tau, kau jangan tangkap aku pula. So apa kait mengait dengan aku tadi? Okey, kau pula cakap dengan penuh emosi. Okey, lepas kau nampak budak tu pergi pacak mengkarung depan kau. Okay? Dalam keadaan macam tu, biasanya perkataan yang keluar tu spontan. Macam kau cakap tadi lah kan. Kau tak baca teks. So kadang-kadang boleh tersasul. Okey, menunjukkan kau tak ada niat nak burukkan mak bapak budak tu. Macam Sanusi jugalah, aku minta maaf kan. Tony Puan ni mari minta maaf, betul. Dan aku pula dah lama dah fikir pasal bapak aku suruh aku undi PH tu. Tu aku cakap steady je tadi kan. Ayat tu memang dah ada dalam kepala otak aku dah. Sampai kau marah aku pasal bercakap macam tak sopan. Kau ulas ni langsung tak guna klausa perlembagaan. Hebat kau ni. Benda boleh fikir buat apa, buka buku. Tak payahlah panggil pakar tu. Kau bagi je lah kertas siasatan kau dekat DPP tu. Dekat office DPP tu berdozen tau buku undang-undang. Takkan dah habis belajar law pun lagi nak kena dengar kuliah profesor universiti kan. Apa perlembagaan? Betul tak? Aku yakin lah AG ke DPP ke, dia orang tahulah nak buat apa. Dia orang tu semua pandai-pandai kan. Ada pengalaman lagi banyak daripada pensyarah dekat U tu. Betul. Dia orang kena ingat dulu masa belajar etika profesional dulu. Kaedah 9, jangan pilih bulu. Kaedah 12, jangan lambat-lambatkan kes. Duty to the court, bukan to the client, bukan to the money. Jangan guna kelonggaran prosedur untuk tolong orang kaya, pangkat tinggi. Tu namanya professional ethic. Itulah, aku ni polis je Mat kan. Adalah belajar undang-undang, tapi aku banyak belajar proses lah, cara implementasi undang-undang tu je. Pasal tu aku nak kena minta tolong pakar perlembagaan juga. Kenapa nak panggil pakar perlembagaan sekarang? Patut dalam perbicaraan lah nanti kalau kau nak panggil pun. Kalau kau libatkan dia orang sebelum perbicaraan, nampak sangat kau macam tak nak orang tu kena dakwa. Tapi aku ni ikut arahan je Mat. Macam kau dulu pun ada belajar kod etika PDRM kan dekat Pulapol kan. Jangan ikut arahan orang atasan kalau benda tu tak betul. Kalau kau rasa ada berkepentingan ataupun langgar undang-undang. Apa lagi? Kod etika. Tak boleh siasat kes sendiri atau family kawan-kawan. Memang ada kan? Ada benda tu. Tak tahu SPRM boleh ke tak boleh? Sama jugalah, tak boleh lah Mat. Mana boleh? Hari tu boleh? Lantak dia orang lah. Okey, tak apa. Satu lagi. Kena taat pada raja. Undang-undang, perlembagaan. Betul. Bukan individu, bukan ahli politik. Betul. Aku ingatkan aja, aku tak pandai. Kan? Kita aku tengok kau macam dah lupa. Aku saya saja lupa. Okeylah Mat, thank you lah Mat. Aku balik dulu Mat. Bye. Tu motor aku. Pintu pagar sana. Sorry. Betul-betul dah lupa dah ni.